Kalau korang ada keluarga yang besar, korang mesti nak kereta yang besar kan? Yang ada 7 seater, 8 seater. Dalam video ni saya nak bawa korang tengok kereta-kereta yang ready stock MPV 7 seater dengan 8 seater yang ada dekat showroom saya. So kalau yang mana nak mencari kereta-kereta macam ni, stay dalam video ni. Ada kereta bulanan serendah 400 lebih sehingga 900 lebih guys. So mari. MPV 8 seater yang paling murah saya ada yang ni, Izora tahun 2018 premium spec. Yang ini bulanan 470 saja guys. Zero deposit. Yang ini boleh duduk sampai 8 orang guys. Lepas tu saya ada Grand Levina 2018. Yang ini bulanan dalam 580 saja. Yang ini pun boleh muat sehingga 8 orang guys. Okey, untuk Alza pun saya ada 3 biji unit. Yang ini siapa yang nak beli loan, zero deposit, 500 lebih, 1.5 special edition. Kereta sangat-sangat cantik. Yang mana nak beli secara tunai, Alza pun saya ada juga. Yang ni harga 20 lebih sahaja, kau boleh beli cash. Nak masuk loan untuk orang blacklist pun boleh juga yang ini. Yang ini deposit dalam 4,000 kau boleh beli siapa yang nama blacklist. Okey, yang mana nak beli secara tunai lagi ataupun nak masuk loan kedai, saya ada Innova ni tahun 2013. Yang ni pun boleh duduk sehingga 8 seater. Okey. Yang ni yang mana nak buat full loan, nama clear, bulanan dalam 600 lebih, nama tak clear, standby deposit 45,000, boleh buat loan juga. Bulanan dalam 600 lebih juga. Siapa yang nak beli secara tunai pula, hari ni harga dia siap on the road lah, lebih kurang dalam 33 ke 35,000 macam tu. Yang mana nak mencari SUV 7 seater pula, saya ada ni Arus tahun 2020. Yang ni 7 orang pun boleh duduk, 8 orang pun boleh duduk. Dalam dia pun besar, luas, tinggi pula tu sebab dia SUV tapi 7 seater lah. Yang ni boleh pakai kita keluarga juga. Bulanan dia serendah 600 lebih sahaja, boleh buat kosong deposit juga guys. Yang ini MPV yang murah, yang selesa, yang memang sangat sesuai untuk keluarga. 7 seater sahaja guys. Nissan Serena 2.0 hybrid. Yang ni tahun 2018. Full loan, kosong deposit, bulanan lebih kurang 1,100 macam tu. Loan boleh ikat dengan bank selama 8 tahun sahaja guys. Okey, lepas tu saya ada 2 unit kereta anak gajah. Wellfire tahun 2014. Yang ini kalau buat full loan bulanan dalam 1,300 sahaja guys. 7 seater yang ni. Okey, so yang ni siapa yang bergaji 3,000 ke atas, memang saya recommend. Sangat sedap bawa, sangat selesa, sangat memang berbaloi untuk korang guys. Satu lagi anak gajah tahun 2019. Yang ini pun boleh buat full loan tapi bulanan agak tinggi sikit sebab yang ni facelift. High spec, datang dengan 7 seater juga, dalam dengan pilot seat semua. Ada sunroof, ada moonroof semua. Semua lengkap. Okey, yang ini siapa yang nak buat full loan, kosong deposit, standby bulanan lebih kurang 2,100 macam tu. Loan dengan bank boleh ikat 9 tahun guys. So kalau korang nak cari kereta-kereta keluarga yang cantik, boleh datang ke showroom saya. Tengok-tengok dulu, usah-usah, kita bincang-bincang. Anda kata sesuai, kita deal sampai jadi. Okey, so nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya di Maf Auto Charlotte guys.